Sesudah aku duduk sana. Sebab korang, papa kan korang, dia punya mission, okay. Dia fikir bila anak kita nak besar yang. Bila anak, kenapa nak tunggu anak besar? Dia kata sebab dia nak bagi anak-anak ni take over the herb. Dia nak pergi duduk. Dia dah, kau tak rumah ni korang. Rumah yang mama buat yang korang yang besar ni, yang baru korang. Actually korang, kita orang ni buat. Bukannya kita tak ada, kita orang punya mind tak duduk sini selama-lamanya tak korang. Okay. Papa dia nak buat satu lagi rumah kampung dekat sangat Sungai Dara Tanjung Malin tu. Untuk kita duduk dekat situ. Untuk mama dengan papa duduk dekat situ. Dia kata nanti kita tua yang. Kita bawa Lokman je yang. Sebab Lokman kecil kan. Raudah kan. Yang lain dah besar, dah kahwin. Nanti kita bagi Amal. Rumah ni Amal dah. Dia dah kata Amal akan duduk sini. Dengan Khadijah. Dia orang dia dah planning. Nanti kalau Amal Khadijah, dia orang akan buat separate tengah-tengah. So ni di rumah Amal kan dia macam ni kan. So dia akan separate. Untuk Amal Khadijah sebelah-sebelah. So mama ni korang akan pergi berpindah ke Tanjung Malin. Mama akan duduk Tanjung Malin korang. Aku akan jadi orang kampung korang. The mission kita orang. Kita orang memang nak pindah ke kampung. Bila anak dah besar, kita akan fokus pada pokok durian. Mungkin masa tu aku Tanjung Malin, aku buka aku punya kafe sendiri. So kalau korang nak bagi aku, nak datang aku punya masakan, datang kafe aku nanti. Kita orang ada perancangan hari tua tentang korang. Kita orang ada perancangan hari tu. Bukanlah papa nak jaga bila-bila, tak. Kita bila anak kita take over business, kita akan pergi kepada satu mission yang kita akan duduk kat kampung, tengok pokok durian, jaga pokok durian. Mama akan buka small business, masak-masak. Happy korang. Itulah kita punya mission sebenarnya. Sebab tu korang, kenapa mama beri cari duit korang? Okay, sebab mama nak establishkan business. Mama sebenarnya korang, jujur tak, kalau korang tanya mama sangka tak mama senang? Wallahi mama tak pernah sangka mama senang. Tak pernah sangka. Kadang-kadang mama balik kerja kan, aku pandang rumah aku tau, macam tau. Kadang kalau kita sayur kan, betul ke aku duduk rumah macam ni? Sebab kalau dulu mama selalu rumah papa tau, macam aku cerita sedih kan dulu kan. Kita dulu kan masa kita sewa rumah kan. Rumah tu dia rumah teres. Tapi dia macam kita tak ada duit nak tanam buat tanam rumput kapet ke landscape ke kan korang kan. So rumah tu terlalu penuh dengan lalang. So kita makan tahu tak apa ni Datuk bapak dia, arwah bapak dia kan duduk kat Sabah Bernam. So dia selalu lah mesin-mesin dia ada racun-racun rumput kan. Pinjam ni korang, pinjam dia punya mesin rumput tu. Bawa nak pinjam mesin rumput saya nak mesin saya nak racun rumpai kat rumah saya. Rumpai ke ke rumpai lalang. Saya pun nak racun lalang. Itulah kerja dia sebulan sekali pinjam macam bapak dia tu korang. Kita jual tanam rumput kapet, jual kita buat langsir. Rumah kita tak ada langsir, ada surat khabar kan. Sabar layang, nanti kita beli layang satu-satu. Dia macam selalu macam suruh mama bersabar. Kita ni pula perempuan kan mesti rumah cantik kan. Tapi papa selalu set sabar layang sampai masanya nanti InsyaAllah disediakan semua. Tapi betul lah korang, apa yang dia cakap tu dia tepati korang. Dia tepati. So dia memang bekerja korang, dia bukan bekerja untuk, kalau korang tahu korang, dia tak pernah keluar malam. Dia boleh ada pilihan untuk dia keluar malam, untuk dia lepak kawan-kawan. Tapi tak pernah lah korang, dia lepak pernah tak keluar malam lepak kawan? Dia tak pernah keluar malam mengopi ke rumah, tak pernah korang, tak pernah. Okay? Kalau orang nak jumpa dia datang rumah. Sebab dia memang family man. Pagi baca amal surat, baca yasin, macam tu lah korang. Biasa-biasa amalan kita tidaklah ada yang istimewa pun. Tapi korang baca lah amal surat korang. Beritahu korang, amal surat ni korang banyak sangat dia punya kebaikan. Apa dia memang tak keluar malam korang, tapi dia macam tidur lambat semalam pun, dia tetap bangun pagi. Macam tu korang. Dia tak boleh bangun lambat. Dia kalau bangun lambat dia rasa tau. Dulu masa mama baru kahwin dengan dia, aku bangun lambat aku jadi malu tau. Kenapa laki aku bangun pagi? Mama dulu masa muda-muda korang kan. Ni cerita berkisah benar lah korang kan. Aku memang buat tidur. Masa anak dara